Mana ni? Aku tak pandai nak buat Google Classroom. Macam mana aku nak siap kerja rumah Kan Ashley boleh tolong ke? Nak siapkan kerja dalam Google Classroom tu. Kau belajar kan tak? Siap ke? Siap ke? Banyak lagi kerja rumah nak buat ni. Tanya. Ada kawan-kawan lah. Dia tanya ke. Hai Sri. Hai. Kau tengah buat apa tu Sri? Tengah buat kerja dalam Google Classroom. Lah. Sri, aku tak tahu macam mana nak buat Google Classroom aku. Kau tahu tak MOE kau? Tak. Okey, sini. Kau tahu nombor kad pengenalan kau tak? Tahu. Tulis kat sini. Okey. Sistem carian ID5 telah dibangunkan oleh pihak sekolah bagi memudahkan murid-murid membuat carian ID5 masing-masing. Kita hanya perlu masukkan nombor kad pengenalan dan tekan enter. Maka terpapar ID5 dan kata laluan pada skrin. Ni ID5 kau. Wah, hebatnya sistem carian ID5 sekolah kita. Betul, sangat mudah dengan pantas. Lepas ni, kau bolehlah masuk Google Classroom pakai ID5. Tapi kan, kalau aku ada soalan susah, macam mana? Ryan, mari saya tunjukkan. Okey. Aku ni, berapa sekali dah? Macam ni, macam kelas ni beta, saya tak siap lagi kerja Cikgu Suzy. Tugasannya, buku poket haiwan. Nak lebih banyak idea, kita boleh cek kat ChatGPT. ChatGPT? Apa tu? ChatGPT merupakan satu aplikasi yang dibangunkan oleh OpenAI, membantu murid-murid dalam pelajaran melalui ChatGPT. Murid-murid boleh mencari maklumat, membantu tugasan sekolah, mencari terjemahan perkataan, jana idea kreatif dan macam-macam lagi. Wah, hebatnya ChatGPT ni. Memang hebat pun. Kita boleh cari info-info dalam ChatGPT. Selain itu, di dalam ID5, kita ada banyak aplikasi yang kita boleh gunakan. Aplikasi macam mana tu? Platform D5 dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk pembelajaran digital, akses aplikasi pendidikan dan pengurusan bahasa digital. D5 menjadikan pembelajaran lebih fleksibel dan bersedia ke arah pendidikan digital. Sebagai contoh, aplikasi buku teks. Murid-murid boleh mengakses buku teks secara online. Ini dapat meringankan beg murid-murid. Semua maklumat sekarang ni hujung jari. Tak payahlah saya kena bawa buku balik kampung cuti ni. Bawa handphone je. Betul tu. Jadi, tak payahlah kita bawa buku berat-berat balik kampung. Ryan, jangan lupa buat kerja dalam Google Classroom. Okey, saya akan cuba siapkan. Terima kasih kawan-kawan. Kamilah generasi pasir digital.